Sambung balik. Okay? Repost at to story. TikTok. Repost at to story. Okay? Rafizi. So guys, selepas daripada Rafizi ni, kita boleh tengok hari-hari ada ramai pemimpin PKR dah letakkan jawatan. Betul tak? Guys, korang nampak tak? Korang nampak tak? Yang sokong Anwar Ibrahim ni, kau nampak tak? Apa Azri cakap tu berlaku lah. Aku cakap. Apa aku cakap? Penampilan yang tak dapat diubah. Stomach bag tak boleh ubah dah. Kemaluan yang memalukan. Mana 3 kali Jumaat, 3 kali Jumaat. Apa yang aku cakap 3 kali Jumaat? Nah, sampai hari ni non-stop. Kemaluan yang memalukan. Satu. Lepas ni apa? Siapa ingat? Penampilan tak dapat diubah, kemaluan yang memalukan. Ketiganya apa? Siapa ingat? Kejatuhan yang amat dahsyat. Ni, depan mata semua tengok ni. Ini yang Tun Mahathir bagi tahu. Oi Anwar, turunlah. Tak malu ke? Dia tak tahu malu. Dia yang pilih jalan ni. Kita, dia bola tanggung kita smash je. Dia yang pilih. Jadi guys, kita akan saksikan kejatuhan yang amat dahsyat bagi Non ni. PKR ni, bungkus. Sebab apa? Sebab yang menggerakkan PKR start 2013 lah, saya nampak. Rafizi lah. Rafizi Ramli yang gerakkan. Banyak calon-calon yang bertanding ni budak-budak Rafizi. Saya tahu lah. Serawan dengan Rafizi dulu, aku tahu lah. Tanya Rafizi tu, dia kenal saya tu. Dia cukup benci dengan Syed Azri ni. But hari ni, saya tak ada masalah dengan dia. Sebab dia lawan dengan Non Kunyit, jom kita sama-sama. Lawan sama-sama. Okay. Selamatkan negara. Cuma saya nak fahamkan korang. Ada yang saya tengok, tadi saya dah bisi dalam Malabot. Macam mana ni? Ni parti bersama ni, parti liberal, parti ni pecah lagi parti, pecah lagi undi. Guys, ini strategi politik. So, bila Rafizi buat parti bersama, itu hak dia, biarlah. Betul tak? Itu hak dia, biarlah. Tetapi, macam saya bagi tahu, first kali, why now? Secondnya, think positif. Kena fikir positif. Dengan penubuhan parti Rafizi yang baru ni, siapa yang akan join? Siapa yang akan join? Come on. Ada 1,009 kat buku buku, ada 1,008 dekat TikTok. Geng PKR lah join. So, bila geng PKR join parti bersama, ikut Rafizi, Anwar Ibrahim buat apa? Anwar Ibrahim jadi apa? Kemaluan yang memalukan. Come on guys. Kita dalam perang. Ini perang strategi. Misi kita selamatkan negara. Biarkan. Belum pilihan raya lagi. Pilihan raya besok cerita lain lah. Sekarang ni biarkan. PKR hancur lebur. Kau tak nak PKR hancur ke? Bukan PAS yang hancurkan. Bukan Tun Mahathir yang hancurkan. Bukan. PKR hancur daripada dalam. Guys. Daripada dalam hancur. Tiang-tiang yang menyokong PKR ni, satu-satu tombang. Lepas tu baru kejatuhan yang amat dahsyat. Berdebu, jatuh, tak ada muka, malu. Kau tak nak tengok ke? Aku nak tengok. Aku nak tengok lah kejatuhan yang amat dahsyat ni. Gila, sekarang dah malu dah. Sebab tu dalam isu Rafizi ni, biarkan. Itu hak Rafizi, biarkan guys. Ingat, apa pun balik, misi kita selamatkan negara, selamatkan tanah air. Banyak parti sekarang, tak apa, biarkan. Kita nak selamatkan negara ni, lingkupkan Non Kunyit, sign mati lawan Anwar Ibrahim. Fahamkan betul-betul saya cakap ni? Dapat? So, dalam isu ni, kita tengoklah guys. Ada seorang lagi. Meriah. Kita ni, yang bukan parti ni, enjoy the show. Enjoy. Kemaluan yang memalukan, kejatuhan yang amat dahsyat. Best. Best tak best ni? Tak apa, sekejap lagi bisa buka soalan, boleh tanya soalan. Siapa nak join lah. Tapi macam saya cakap, berapa banyak parti pun, parti tu alat je. Yang penting misi kita selamatkan negara.
Dan kunci dia pada penyatuan orang Melayu. Malam ni saya nak bagi assignment kat korang. Dah lama tak bagi kat assignment kat korang kan. Malam ni saya akan bagi assignment kat korang. Kita buat sama-sama assignment. Okay? Dapat? Settle Topik ni settle Kepada Rafizi Ramli, kepada Nini Azmi dan 7-8 orang lagi ahli Parlimen PKR tu, teruskan pada misi kita selamatkan negara. Itu je. Teruskan pada. Aku ni sebuka apa steam. Malam Jumaat kan, steam lebih. Ini malam Jumaat tau. Tak boleh lama-lama ni. Malam Jumaat, malam bunuh setan. Steam. Bila tengok insiden PKR ni, saya rasa steam. Sebab apa tau? Sebab saya dah lama lawan dengan diorang ni. So, bila hari ni diorang pun bersama lawan non-kunyit, saya rasa seronok lah. Lagi ramai yang bersama kita, aku seronok. Sebab kita dalam perjuangan ni, kita nak selamatkan negara. Tambah kawan dengan tambah lawan. Sebab tu macam saya, macam Rafizi ke budak-budak yang PH yang dulu hero apa semua, saya tak ada hard feeling pun dengan diorang. Diorang kata apa, saya tak peduli pun. Tak ada dendam. Sebab, Tuan Mahathir bagi tahu, tambah kawan jangan tambah lawan. Dan misi kita nak selamatkan negara. Kalau kita saja pun tak cukup kuat. Kita nak ramai lagi. Ya, ada macam budak-budak yang geng hero ni ke pun macam dia Kang, misi nak selamatkan negara, fahamkan betul-betul. Bukan semua orang setuju dengan Syazri, dia ni siapa, cakap siapa. Ya, tak apa, tak kisah. Oh, dia ni tak pelajaran, dia ni tak apa. Tapi faham kan? Non-kunyit ni pengkhianat kepada negara. Cukup. Faham kan? Kita nak buang non-kunyit. Cukup. Faham kan? Misi kita nak selamatkan negara ni. Cukup. Dah. Itu je. Kalau kita nak bagi-bagi, payah guys. Tanya orang PAS. Dia boleh menang. Dia tak boleh menang PRU. So kita nak semua kekuatan tu bergabung semua sekali. Sebab selamatkan negara. Sama lah macam korang. Ada dalam ni tak suka dengan saya. Alah dia ni apa semua. Tak apalah. Memang saya bukan doktor, belajar tinggi betul. Tapi pengalaman aku mahal tau. Pengalaman ni yang main-main. Pengalaman ni yang yang orang lain tak ada. Tak ada orang lain tak ada. Siapa yang ada begitu? Yang boleh bercakap lah. Yang ada bercakap. Mana ada? Saya je. Pergi tengok lah. Daripada 2008 sampai sekarang. Aku je tinggal sekarang bercakap ni. Daripada zaman blogger sampai sekarang ni lah.